Pergi masuk je, kejap je lesap. Mungkin masalahnya bukan pada gaji, tapi cara kita simpan. Ramai orang kata, susahlah nak menyimpan, duit asyik habis je. Sebenarnya tuan-puan, bukan sebab duit itu tak cukup, tapi sebab duit itu terlalu cair. Nak selamatkan duit daripada bocor, tukar sebahagian duit itu kepada emas. Saya ikut cara guru kewangan saya, Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, iaitu simpan emas sikit-sikit setiap bulan. Contohnya, simpan RM100 pun, kita dah boleh bermula dengan simpan di akaun Gap Public Gold. Simpanan yang patuh syariah, tak wajib konsisten, boleh mula simpan serendah RM100 dan juga emas ini boleh dikeluarkan pada bila-bila masa. Bayangkan, bila kita ada kecemasan, kita ada simpanan kukuh yang susah nak bocor. Ingat, simpanan ini bukannya untuk kita kaya cepat, tapi untuk lindungi diri kita sewaktu susah. Bagi yang ingin mengukuhkan kewangan dengan simpanan emas bersama Public Gold, boleh tengok pin video tutorial di profil. InsyaAllah, saya bantu sebaiknya.